Kau tunggu sini diam-diam ah. Aku tahu kau pergi mana-mana je lebam je mata aku tu. Tengok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini aku peduli bersama Jabatan Pembangunan Wanita membawakan satu sosial eksperimen mengenai isu yang masih berlaku dalam masyarakat kita, iaitu keganasan rumah tangga. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana reaksi orang awam apabila menyaksikan seorang wanita hamil dimarahi, diugut dan diperlakukan secara kasar di tempat awam. Adakah mereka akan membantu? Adakah mereka akan bersuara? Atau adakah mereka memilih untuk berdiam diri? Mari kita saksikan. Cepatlah sikit. Aduh. Hegi. Abang. Apa dia? Duduk jap. Nak duduk jap. Alah, kat sana duduk, kat sini kau nak duduk. Alamak. Cepat. Semak. Jadi kau tak ikut aku pergi kau. Kau duduk rumah je lah. Tahu nak duduk rumah. Tak payah kata nak ikut aku lah. Aduh. Bang, Apa dia? nak duduk dulu ke tak? Nak duduk dulu ke tak? Kau ni malu aku je lah. Ya dulu. 5 minit aku nak jumpa kawan aku ni. Abang, boleh tak belikan air saya habis? Lagi aku beli air untuk kau tadi. Takkan dah habis. Jangan lagi lah sini. Mana ada kedai jual air sini. Semua kedai ada make up ni. Aduh. Abang, Apa lagi kau ni? air habis. Air baru mati habis tu. Kau minum ke apa? Aduh. Kat sini bukan ada kedai air minuman. Aku nak beli kat mana? Sekejap lagi lah. Jonas, Jari aku jumpa. Aku dengan bini aku payahlah bawa dia ni berjalan. Aku duduk sini dia diam. Jangan nak pergi mana-mana. Nampak lebam gigit mata kau. Aku tambah lagi nak. Apa lagi? Belilah air kau ni. Aduh. Semak. Cul. Air. Duit. Abang belikan Cepatlah. Sekejap lagi aku belilah. Bagi aku duit dulu. Air. Banyak air kau nak minum. Aku dah cakap kalau mengandung duduk rumah tak payah keluar. Susahkan aku ke? Bagilah semua pun. Susah sangat. Abang belikan air dulu. Aku ingat aku beli. Kau duduk sini dan diam. Kau jangan pergi mana-mana. Kau pergi mana-mana, pijak muka kau tu. Kau duduk sini dan diam. Kau jangan pergi mana-mana. Kau pergi mana-mana, pijak muka kau tu. Aku nak pergi jumpa kawan aku. Setengah jam lagi aku datang. Sekejap lagi kau nak ingat aku beli air kau ni. Kau duduk sini kau jangan pergi mana-mana. Kau datang kau tak ada kan, tambah lagi lebam. Abang, belikan air. Aku ingat aku beli air kau. Sekejap lagi aku jumpa. Aku dengan bini aku payahlah bawa dia ni berjalan. Aku jumpa kau lah sekejap lagi dalam 30 minit. Aku tunggu situ. Kau tunggu sini diam. Aku tahu kau pergi mana-mana je lebam je mata aku tu. Tengok. Abang nak pergi mana? Aku nak jumpa kawan aku lah.
Nampak kau ni susah nak berhenti, nak rehat apa semua. Lagi kalau mengandung duduk rumah. Abang belikan air boleh tak? Kalau aku ingat aku beli lah. Abang. Air. Okey. Tak apa. Okey je. Okey. Biasalah. Makan berapa bulan tak? Baru nak masuk 5. Duit dah. Tinggal ni. Apa? Abang belikan air. Sekejap lagi aku belilah air kau. Alamak. Duit apa? Bagi je lah semua. Aduh. Saya makan. Habis. Makan. Ya Allah. Ada rasa sekali. Makan ada first. Tak apa dek. Tak apa. Ambil je. Okay. Ya Allah. Terima kasih. Dek, kena kaki. Mana aku dapat air? Orang ni pun usahkan aku pula. Aku nak kena ganti kat orang pula. Saya bagi air kau ni. Kau ni betul-betul menyusahkan aku tak? Kau nak bagi nak jatuhkan maruah aku sebagai suami ke? Ha? Dia buat apa ni? Air dia ni. Aku ganti. Tak. Tak apa. Yelah, tak dengar cakap suami dah cakap. Air sekejap lagi beli. Ha? Susah dah nak jadi beli barang. Kita jadi simpan. Salah apa nak dapat. Kau ni betul. Barang. Cepat-cepat minum. Tak minta air kan? Tak apa, saya okey. Tak apa, ambil je. Saya ikhlas. Saya faham. Ambil. Cepat-cepat. Cepat minum. Okey. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Apa yang kita saksikan tadi mungkin hanyalah satu social eksperimen. Tetapi bagi ramai mangsa keganasan rumah tangga, ketakutan itu adalah kehidupan sebenar mereka. Kepada mangsa di luar sana, ketahuilah bahawa anda tidak keseorangan. Atas sebab itu, Jabatan Pembangunan Wanita memperkenalkan Prismanita, sebuah platform yang memudahkan wanita mendapatkan maklumat, sokongan dan rujukan kepada bantuan yang bersesuaian.
Jika anda atau seseorang yang anda kenali memerlukan bantuan, hubungi talian kasih di 15999 atau WhatsApp 019-261-5999. Tiada siapa yang patut menghadapi keganasan seorang diri. Ingatlah, keganasan rumah tangga bukan urusan peribadi. Ia adalah tanggungjawab kita bersama. Assalamualaikum. Minta maaf. Pelakon. Kita dengan buat social eksperimen. Kita dengan jabatan pembangunan wanita berkaitan dengan keganasan rumah tangga ya. So nampak adik tolong tadi ya. Belikan air. Okey, minta maaf Kita bukanlah suka-suka nak buat konten. Ini lebih kepada nangis. Kita lebih kepada nak beri kesedaran tentang keganasan rumah tangga yang banyak sekarang berlaku kan. So nak tanyalah sikit adik apa pendapat adik dengan situasi tadi dan situasi yang sekarang yang berlaku banyak keganasan rumah tangga. Patutnya tak perlu ke jadi macam yelah isteri nak air apa semua nak teka-teka negara depan orang. Itu sangat-sangat tak bagus lah. So kesian tu saya lodong. So apa komen tentang banyak sangat isteri sekarang kena zalim, kena pukul, kena tendang, ada yang kena bunuh sekali. Ada tu komen. Ada baca tak berita-berita tu? Ada banyak je So apa komen? So saya rasa as a husband and wife kita kena respect each other sebab kita tahu tu tanggungjawab kita to take care of each other kan. So tu cakap. Okay dek, terima kasih banyak buat contoh yang baik. So dah kahwin belum ni? Okay, so mudah-mudahan boleh pilih pasangan yang terbaik nanti Okay. Sorry. Okay. Ini sedikit sendirati daripada Jabatan Pembangunan Wanita Okay, terima kasih banyak. Satu lagi. Terima kasih banyak-banyak. Saya tengok macam suami isteri gaduh. Tak sampai hati lah. Nak minta air, tengok siapa akak minum. Air tak ada minum juga. Terima kasih. Nak duduk sini? Tak, saya duduk kuantan. Tak duduk kuantan? So tak tahu sini jalan-jalan? Tak, hantar anak besok dia interview. Terima kasih banyak-banyak Kak. Kita bukannya nak kita nak tahu apa reaksi orang sekeliling. Kadang-kadang kan benda-benda macam ni orang macam lari, orang tak nak ambil tahu pun. So akak kira berani, kira akak memang tunggu suami saya tu pergi duduk ke macam mana baru nak pakai? Tak, saya suruh suami saya pergi beli air. Abang pergi beli ke jauh tak tadi? Ya Allah, jauhnya ke atas. Terima kasih bang, terima kasih Kak. Sama. Semoga Allah balas segala kebaikan akak ni untuk kita buat ni daripada Khidmat Peduli dan juga daripada Jabatan Pembangunan Wanita lah. Yang mana kita nak tengok orang peka ke tak dengan masalah orang sekeliling lah, terutama keganasan rumah tangga kan. Terima kasih banyak-banyak Kak. Okay, jadi untuk akak, terima kasih. Semoga akak terus berbuat kebaikan pada orang-orang sekeliling. Terima kasih banyak-banyak.